membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 8 April 2025. Pusat Markus bab 15 ayat 22 hingga 27. Mereka membawanya Yesus ke tempat yang dipanggil Golgota, bermaksud tempat tengkorak. Kemudian mereka memberinya air anggur bercampur mie, tetapi dia enggan meminumnya. Setelah mereka menyalibnya, mereka membahagikan pakaiannya antara mereka dengan membuang undi. Mereka menyalibnya pada jam ketiga. Tuduhan terhadapnya tertulis di atas, Raja orang Yahudi. Mereka menyalib dua orang perompak bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Bahagian teks kitab Markus ini mengingatkan saya kepada sebuah gambar mezbah, iaitu lukisan yang cantik dan teliti karyanya. Kadang-kala, kamu boleh perhatikan kedudukan gambar begini tepat di atas mezbah gereja besar. Di tengah-tengah segala peristiwa ini, kita melihat Yesus. Dia menderita dan digantung telanjang di atas salib. Inilah Raja Israel yang benar. Dia ialah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan umatnya dengan darahnya sendiri. Di kedua-dua sisi Yesus ialah dua orang perompak. Mereka merupakan teman sesuai kepada Juru Selamat yang datang ke dunia ini untuk orang-orang yang berdosa. Askar-askar yang membunuhnya berkumpul di bawah kaki salib. Mereka tidak mengindahkan Yesus, tetapi kelihatan sibuk membuang undi untuk pakaiannya. Di dalam gambar ini, di manakah kita? Jika kita bersyukur, kita akan berlutut. Yesus yang begitu mengasihi kita. Dengan relanya, Dia memberikan nyawanya untuk kita tanpa menghiraukan keaiban dan penderitaan. Dia mahu kita menjadi miliknya dan akan melakukan apa sahaja yang perlu untuk membawa kita pulang bersamanya kepada Tuhan Bapa. Melalui kematiannya, Dia akan membebaskan kita daripada maut. Apabila Dia bangkit dari kematian, Dia akan membangkitkan kita juga dan memberi kita kehidupan yang kekal. Dia akan berbuat begini kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa, terima kasih, Tuhan Yesus. Amin.